Hi guys, so sekarang saya berada di Altris Residence Wangsa Maju. You guys boleh tengok Altris Residence ni dia baru je siap. Sangat mewah, sangat eksklusif. Okay, kawasan ni kita panggil Quartz Wangsa Maju, di mana depan Altris ni kita ada Central Park. Petang-petang korang boleh bawa anak, boleh berjoging. And then kalau nak pergi kedai-kedai depan-depan sana, nampak ada Speedmart, semuanya walking distance sahaja. Di samping tu kemudahan lain yang kita ada. Nampak tak? Cuba zoom in. Kita ada shuttle service. Dia akan bawa resident sahaja untuk pergi ke LRT station. So korang tak perlu drive lagi pagi-pagi nak keluar. Naik saja shuttle service kita. Semua dah include dalam you punya kemudahan. Jom kita tengok dalam. Okay guys, ni adalah drop off lobby untuk Altris Residence. Kita ada dua lagi indoor lobby. Lobby 2 belah sana, lobby 1 belah sini. And tengah ni adalah conscious. Sebelum kita masuk lobby, saya nak bawa korang tengok fasiliti apa yang ada kat dalam. Jom. Oh, berat sikit. Alright. So kat bawah ni kita ada hidden garden. Okay, sangat cantik. Water features. Kat sini korang nak bawa tetamu untuk lepak, chill-chill dekat garden dia pun boleh. Ni untuk dewasa. Let's say korang ada anak-anak kecil, korang menyewa kat sini kan? Nampak? Kita ada ni Plus Play Den. Anak-anak kecil tu korang tak perlu risau dah. Letak dia dalam ni selamat. Cuba tengok. Ada all this thing. Untuk budak-budak kecil kan? So belakang ni, this is all water features. Ni lift lobby kita lah. So belah sini kita ada management office. Dia secret garden ni memang best sebab dia ada banyak maze untuk keluar. Okay. Ni tempat kalau korang nak bersendirian, nak ada privacy sikit kan. Tempat kalau korang nak ambil mood, nak chill-chill, nak main phone, nak layan TikTok. Sangat senyap. Nak baca buku ke, whatever, boleh je. Swimming pool. Okay, swimming pool kat ground level ni adalah swimming pool untuk family. So belah sini more to kids, smaller kids punya swimming pool. Okay, belah sini adalah dewasa punya. Hi guys. So kita ada satu unit owner nak sewakan. Ni adalah 4 bilik 2+1 bilik air. Macam mana rupa dia nanti saya tunjuk. So this is the unit lah, 4 bilik 940 square feet. Okay, kita ada dapur, area dapur belah sini. L-shape kitchen cabinet, full height, atas bawah including hood and hob. Ni semua baru tau. So tak ada lagi orang guna. Sebab Altris ni baru je VP. So korang akan jadi the first yang menggunakan. So tingkat besar belah sini untuk ventilation. Korang masak ke apa tak adalah berasap rumah. Okay. Kitchen. This is dining. Kita dah sediakan lampu. Sini korang boleh letakkan meja makan 4-seater, 6-seater, no problem. Okay, this is living room. So living room sebelah, sofa kat sini, boleh letak TV cabinet belah sana. Okay, this side kita ada satu suite ataupun satu bilik belah sini, 3 bilik lagi belah sana. Kita tengok dulu belah sini. So ni bilik yang pertama. Okay, unit kita semua adalah basic furnishing. So maknanya ada curtain, kipas, lampu dan juga aircon. Setiap bilik dan juga ruang tamu. Lantai dekat bilik, lantai laminated timber flooring. Dekat luar kita pakai tiles. Jom kita tengok dia punya balcony view. So ni balcony. Alright guys. It's open view. Okay, unblocked view. Kat sini korang boleh nampak TRX. Cantiklah juga. Okay, kehijauan dan juga TRX. Ni adalah balcony size.
Jom kita tengok bilik-bilik yang selebihnya. Ni kita panggil entrance foyer lah. Kalau korang nak letak lagi wardrobe ke apa, boleh, no problem, on the occasion. So ni bilik yang kedua. Okay, you boleh letak queen bed boleh, single bed boleh, no problem. Aircon ada, kipas, lampu, curtain. Alright. Sama je size dengan bilik sebelah sini. Same size. So ada plug kiri kanan untuk katil. Rumah kosong ni korang akan nampak macam sempit. Sebenarnya besar je. Bila korang letak furniture baru korang rasa macam, oh, sebenarnya muat je. Okay, dia kena letak furniture baru you guys dapat bezakan. Okay, untuk tengok toilet dia, ni saya cakap 2+1. So you ada sink kat luar. Okay, perasan tak sini tak ada yard. Sini tempat letak washer dryer. Kita dah ada switch, kita ada piping kat sini. And then dah ada countertop untuk korang letak segala barang cuci ke apa kat dalam. Okay, ni yang special. Okay, this is WC. This is shower. Okay, konsep dia kan 4 bilik. So bila 4 bilik, ramailah tinggal kat sini. Okay, sementara seorang guna yang sini, seorang lagi boleh guna kat sini. Okay, yang tengah berus gigi boleh guna kat sini buat laundry. Tu dia punya konsep dia lah. Okay, bilik yang pertama sana tadi, bilik yang kedua, bilik yang ketiga. Now master bedroom. Okay, master bedroom actually dia lagi lebar sikit. Curtain ada, kipas, lampu. So lampu dia pun jenis-jenis lampu yang dim light, bagi mood sikit lah. Okay, belah situ kita ada switch kiri kanan katil. So korang tengok ni ke sini muat je untuk king bed punya ukuran. Okay, bila pasang king bed situ, sini still ada space nak buat wardrobe ke meja. Dan ni adalah attached bathroom. So attached bathroom normal lah, sink, jamban, terpakai juga water heater, shower screen. Okay, mechanical ventilation. So owner nak sewakan rumah ni kemasukan segera. Okay, bila anytime you boleh masuk. 2,950 bilik ya di Altruist Residence. So kalau korang berminat nak sewa unit ni, boleh kontak saya sekarang siapa cepat dia dapat. Sekarang saya dekat gym Altruist Residence. Korang boleh tengok. Sangat cantik, okay. Equipment pun quality. Yang paling penting dia punya view. Cuba tengok belakang. Sambil korang buat cardio, sambil korang layan, boleh tengok swimming pool. Okay, kehijauan banyak. Tenang lah belah sini. Ni semua equipment dia. So kita ada 2 gym juga kat sini tau. Ni gym level 10, lagi satu gym kat ground floor. Saya tengah prepare nak buat BBQ tau. Dekat level 43, rooftop di Altruist Residence. Korang ada outdoor BBQ, lounge, sini tempat korang prepare. Dalam pun korang ada multi-purpose lounge. In case you nak buat indoor punya event, ada lounge, nak buat makan-makan, birthday party, boleh sahaja. Yang penting, come. Nampak tak view tu? Korang buat BBQ sambil layan view KL City Skyline, TRX, PNB 118, KLCC semua nampak. Okay, kat sini kita ada 4 ataupun 5 BBQ pit. So korang takkan berebut. Sini ada, belakang sana ada 2, sana ada lagi 1, indoor pun ada. So guys, kalau korang berminat nak rent di Altruist Residence Wangsa Maju, okay, 4 bilik 970 square feet, bermula 2,950 sebulan. Boleh kontak saya sekarang. Siapa cepat dia dapat. Thank you.